Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Sihat ke? Kalau sihat, Alhamdulillah. Hari ni kan saya nak berkongsi lah tentang postingan yang saya baca pagi tadi dekat TikTok saya. Agak menarik pada saya. Adalah seorang hamba Allah ni. Saya baca di postingannya. Dia berkahwin dengan lelaki pilihan keluarga. Bukan pilihan dia, tapi pilihan keluarga. Sampai dah dapat beberapa orang anak. Selama dia berkahwin dengan pasangan dia ni, pilihan keluarga ni, dia langsung tak ada perasaan cinta ke, sayang ke dengan pasangan dia ni. Even dah dapat beberapa orang anak. Dia rasa nak berpisah dengan pasangan ni. Tapi dia kesiankan anak-anak dia yang masih kecil. Soal jodoh ni, ajal maut rezeki ni, semua Allah dah tetapkan untuk kita sejak di sana lagi. Siapa suami kita, siapa anak kita berapa orang, siapa mak ayah kita, macam mana rezeki kita, berapa lama kita akan hidup sebelum kita dijemput dia pulang. Semua dah tertulis. Tentang dia kata dia tak ada perasaan dengan suami dia walau dah lama berkahwin, dah dapat beberapa orang anak. Dan yang paling kecil sekarang baby. Dia macam ni. Cuba kita belajar yakin. Apa yang Allah beri untuk kita tu, itulah yang terbaik. Sebab dia kata suami dia ni seorang lelaki yang baik, bertanggungjawab, memenuhi semua keperluan. Pokok pangkalnya tak ada buruk lah, bertanggungjawab. Cuma dia kata rupa tak adalah handsome. Kadang kalau jodoh kita tu pilihan keluarga, lelaki tu baik, bertanggungjawab, lemah lembut, tahu menghormati kita, tahu menghormati kita, menghargai kita, sayang kita, cinta kita, itu yang penting. Sebenarnya kalau nak bahagia ni, carilah pasangan yang mencintai kita, menyayangi kita, yang boleh terima semua kekurangan kita. Itu yang penting. Kalau soal cinta, tahu tak? Kadang-kadang orang yang berkahwin atas dasar cinta ni paling banyak bercerai, paling banyak berpisah. Macam saya cakap, bila masa kita bercinta, kentut pun dia kata sarung bunga kasturi. Paling banyak. Saya ada je tengok orang. Ini terjadi dekat orang yang terdekat dengan saya ya. Ini semua pengajaran tau. Bercinta bagai nak rak, sanggup buat kata orang lari, kahwin lari. Hanya kerana cinta, tak nak dipisahkan. Sampai ada yang sanggup kadang-kadang nak gantung diri lah kalau tak dapat kahwin dengan lelaki tu. Ada. Dia bukan tipu, ada ya. Betul ada. Sebab saya cakap dengan orang terdekat saya. Tak ke mana penjodoh tu, separuh jalan aja. Sebab apa? Dia tak ada reda orang ibu bapa, tak ada restu ibu bapa ni, susah. Memang takkan kekal. Bukan satu tau. Ramai saya tengok macam tu. Bercinta bagai nak arak, sanggup lari, kahwin lari. Ada yang sanggup nak gantung diri. Allahuakbar. Anak masih kecil, dah berpisah. Ini betul. Jadi jangan tak
Jadi kita ni, jangan taksub sangat dengan cinta kat dunia. Semuanya sementara je korang. Janganlah. Memang betul kalau kita kenal dulu pasangan tu, mungkin kita ada cerita memori bakal orang berjalan berdua, cerita-cerita romantik-romantik, bersayang-sayang, minum makan bersama. Kata orang adalah memori bercinta tu ada. Boleh tentu juga lelaki tu baik. Betul saya. Kadang-kadang ada lelaki, dia banyak janji. Banyak cakap manis itu, ini pampung, pimpung. Kalau boleh langit pun runtuh dengan kata-kata janji manisnya. Kita dengan kita hampir-hampir hanyut ke lautan Hindi sana. Sebab apa? Leka dengan janji-janji manisnya. Tapi bila nanti kita tuntut janji dia, 1001 alasan dia bagi. Nak ke lelaki yang macam tu jadi pasangan kita? Nak ke? Ada janji je, tak pandai tunaikan janji. Nak ke kita kahwin dengan lelaki yang kononnya kita cinta bagai nak mampus, bagai nak rak. Belum setahun kahwin dah pompang naik tangan, naik kaki semua sepak terajang. Tak bertanggungjawab. Malas bekerja biar awak hidup. Kaki perempuan, kaki judi, kaki minum. Kita nak ke? Sebab pasangan macam tu. Cuba fikir. Sebab itulah saya cakap. Kadang-kadang memang kita rasa macam kita kahwin ni pilihan keluarga. Aku tak cinta dia. Macam mana? Belajar. Belajar mencintai pasangan walaupun dia pilihan keluarga. Sebenarnya berumah tangga ni orang tak kira lah dia pilihan keluarga ke, pilihan sendiri ke, suka sama suka kan. Kalau betul-betul pasangan kita tu tak kira lah lelaki atau perempuan. Bila kita tegur kita tak suka macam ni. Bila kita cakap saya tak sukalah abang buat macam ni. Dia berubah. Walaupun tak banyak, sikit dia berubah pelan-pelan. Itu maknanya dia sayangkan kita. Ada je lelaki bila dia cakap, dia cinta kita, apa semua ini, tu, bla bla, belum semualah. Bila kita cakap kita tak suka apa yang dia buat tu, tak ada yang berubah, makin jadi-jadi. Ada. Sebab tu saya cakap, cinta-cinta juga, kewarasan tu jangan sesekali lah. Boleh kita cinta pasangan tu, tapi jangan sampai hilang kewarasan. Bahaya kalau hilang kewarasan ni, babi buta je kita buat keputusan itu. Fikir-fikirkan, renung-renungkan. Jangan kita rasa macam, aku kahwin ni pilihan keluarga. Dah cukup sempurna lah lelaki tu. Tanggungjawabnya pada kita. Dari segi makan, pakai, tempat tinggal, minum, keperluan semua. Lepas tu kita cakap, aku tak ada rasa sayang lah kahwin dengan dia ni. Dah lama pun apa semua. Kasih sayang tu dipupuk, dek. Dipupuk. Ditanam. Cuba belajar. Kita pun mula-mula dulu kalau kita jumpa bekas-bekas kita di masa kita cinta-cinta monyet dulu. Kita terus sayang ke? Kita terus suka ke? Tak kan? Dia tumbuh pelan-pelan rasa sayang. Sama juga bila kita dah berkahwin dengan lelaki pilihan keluarga. Cubalah belajar, terima. Tengok bersusah payahnya dia bekerja untuk kita. Supaya kita tak kekurangan dari apa segi pun. Cuba tengok dekat situ. Lepas tu kan, bila pasangan kita tidur malam, cuba kita renung. Wajahnya letih bekerja seharian untuk kita. Cuba hargai.
Percaya dengan Allah. Apa yang Allah beri pada kita tu, tu yang terbaik. Yakin. Yakin dengan ketentuan yang Allah beri pada kita. Percayalah dek, ramai perempuan kat sana tu nak suami yang macam suami yang adik ada. Jadi cuba belajar bersyukur. Tak semestinya kita kahwin dengan pilihan keluarga tu kita tak bahagia. Ada je yang kekal. Kebanyakannya kekal tau. Orang yang kahwin dengan pilihan keluarga ni, kebanyakannya insyaAllah kekal. Jaranglah yang tak kekal. Sebab tu saya cakap kebanyakannya yang berpisah ni, kebanyakannya yang bercinta bagai nak rak. Kadang tak sampai pun setahun 6 bulan dah berpisah. Ada yang bercinta sampai lari dari rumah kahwin. Lepas tu ada yang mengugut, kalau aku tak dapat kahwin dengan dia, aku gantung diri. Tak juga. Separuh jalan juga. Padahal nak 4, 5 dah. Suami buat perangai. Kalau kita belajar bersyukur dengan apa yang kita ada, insyaAllah kita akan rasa cukup dan bahagia. Bukan senang nak cari lelaki yang bertanggungjawab, yang rajin bekerja, yang tak main perempuan, tak main judi, tak kaki pukul. Cuba bayangkan dapat lelaki depan kita pijak semua tak mati kat belakang kita. Rajin tu dengan perempuan. Cuba rasa. Nak ke? Rasa-rasa nak ke lelaki macam tu? Tak tenang juga hati, tak bahagia juga hidup. Jadi belajar bersyukur. Lupa paras tu tak penting. Lupa paras tu tak penting. Kita lelaki ni, kita tengok daripada tindakan dia tau. Kalau dia seorang yang bila dia cakap, dia buat. Bukan bila dia cakap, lepas tu hanyut je. Macam tu. Macam tunggu kayu dia bawa air tu hanyut. Macam tu lah. Buat apa? Lebih baik cara lelaki, dia tak banyak cakap. Dia cakap satu kali, dia terus buat. Bukan lelaki yang banyak belok sana, belok sini alasan. Tak apa. Dia belok sana, belok sini kan dia handsome. Tak kenang dia dengan handsome. Tak kenyang dengan handsome. Tak boleh bayar pun kat pasar raya tu dengan handsome. Dengan rasa cinta. Tak laku. Kalau kita rasa pasangan kita tu pilihan keluarga, belajar. Belajar untuk sayang. Belajar untuk terima. Hargai susah payah dia. Lama-lama rasa sayang tu tumbuh. Banyak-banyak berbual, berborak. Pandanglah pasangan kita dengan kasih sayang. Itu je saya nak cakap. Jangan ikut rasa. Binasa. Pilihan ibu bapa tu kadang-kadang ada redanya, ada restu orang tua. Alhamdulillah, insyaAllah. Bahagia ke akhir hayat. Percayalah. Itu je lah saya nak cakap. Pilihan keluarga ke, pilihan sendiri ke, belajarlah bersyukur kalau pasangan kita tu yang terbaik. Cuba belajar hargai dan bersyukur. Okey? Jelas nak bebel. Sekadar nak berkongsi pandangan. Itu je. Okey? Assalamualaikum. Terima kasih.